Berikut cara-cara lengkap pembersihan ladang cili supaya ladang sentiasa bersih, kurang perosak dan pokok lebih sihat. Butang tanda right cara-cara pembersihan ladang cili 1. Buang rumpai, weeding, cabut rumput liar di sekeliling polybag atau batas. Jangan biarkan rumput tinggi sebab ia tempat perosak seperti thrips, aphid dan hama bersembunyi. Gunakan cangkul kecil atau tangan untuk elakkan mencederakan akar cili. Kalau guna racun rumpai anak panah menunjuk ke kanan sembur jauh dari pokok cili, elakkan drift. 2. Buang daun dan ranting rosak, potong daun yang kerinting teruk, berbintik, koyak atau diserang kulat. Gunakan gunting yang bersih, sanitizer dengan Dettol, Clorox. Buang terus ke dalam plastik anak panah menunjuk ke kanan, jangan biar di tanah. 3. Bersihkan kawasan tapak sapu atau kumpul daun kering, ranting mati dan buah yang jatuh. Buang ke kompos jauh sedikit dari ladang atau bakar kalau dibenarkan. Pastikan tiada air bertakung di kawasan berjalan dan antara polybag. 4. Basuh sistem pengairan, jika ada, flushing pipe drip atau sprinkler setiap 2 minggu. Ini elakkan alga, pasir dan lumut tersumbat. Pastikan air yang keluar bersih dan lancar. 5. Susun semula polybag, batas jarak tidak rapat, bagi ruang angin lalu. Bila ladang berangin anak panah menunjuk ke kanan, kurang kulat, kurang thrips dan hama. Pastikan semua polybag tidak tenggelam dalam tanah, sepatutnya atas plastik silver sheen atau lantai bersih. 6. Sanitasi alat ladang, gunting, pisau, tangan penyiram, sprayer anak panah menunjuk ke kanan, bersihkan selepas guna. Cecer dalam larutan sabun atau Dettol untuk bunuh bakteria, kulat. 7. Pembersihan mingguan dan bulanan, belian biru kecil mingguan, ringan, cabut rumput. Buang daun rosak, kutip buah busuk, periksa potensi serangan perosak. Berlian biru kecil bulanan, menyeluruh, cuci kawasan laluan. Flushing pipe, buang plastik rosak, kayu patah, tali pengikat lama. Semak struktur rumah pelindung hujan, jika ada.